Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lepas kita digemparkan dengan perkara yang sangat tragis berlaku kepada ahli Persatuan Penjaja Jeli kita, iaitu Puan Zalinah Mano atau dikenali sebagai Kak Na Evon. Beliau telah diuji dengan musibah kebakaran rumah yang berlaku kepada beliau. Kami amat bersimpati dengan apa yang telah ditimpa oleh Kak Na Evon yang kehilangan tempat tinggal akibat kejadian tersebut. Setiap ujian yang datang kepada kita tu mesti ada hikmah di sebaliknya. Kami doakan agar Kak Na terus tabah dan diberikan kekuatan dalam menghadapi dugaan-dugaan ini. Okey, semoga ada sinar yang baru, yang lebih baik dan yang lebih terbaik untuk Kak Na selepas ni. Makin banyak dan makin besar dugaan yang diberikan Allah kepada kita, maka makin banyak jugalah cinta dan sayang Allah kepada kita. Okey, jadi Kak Na perlu tabah dan kuat. Ini semua menandakan bahawasanya Allah sayang kita. Kami selaku wakil daripada Persatuan Penjaja Jeli ingin memberikan sedikit sumbangan daripada pihak persatuan sebagai tanda sokongan dan keprihatinan kami terhadap apa yang berlaku pada Kak Na dan sekeluarga. Walaupun tidak seberapa, kami berharap bantuan ini dapat meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh Kak Na dan sekeluarga. Terima kasih kepada semua yang turut sama menghulurkan bantuan dan sokongan. Semoga segala kebaikan yang kita buat ni diberikan ganjaran oleh Allah berlipat kali ganda. Terima kasih. Assalamualaikum.